Ini adalah sungai yang paling besar dekat Macedonia. 288 kilo upstream sampai downstream sampai ke laut 288 kilo. So kalau kita dekat tengah jambatan ni pun nampak dia tulis di mana semula Sultan Murad Semuanya 1555. Untuk episod kali ini, kita akan ke Macedonia Square di Skopje. Macedonia Square ialah dataran utama Skopje yang terletak di bahagian tengah bandar. Dataran ini juga adalah yang terbesar di Macedonia dengan keluasan 18,500 meter persegi. Pada Disember 2008, tiang bendera dengan bendera Macedonia telah didirikan di dataran Macedonia berhampiran dengan jambatan batu. Banyak monumen dan statue yang menarik dapat dilihat di Macedonia. Salah satunya ialah Alexander the Great. Boleh layan travelog ini sampai habis, banyak cerita yang menarik dikongsikan. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita nak fly hari ni. Gimana? Nak menjelajah Balkan 5 negara. So flight kita hari ni Turkish Airlines. Kita akan bergerak lebih kurang 12 jam sampai ke Istanbul. Lepas tu kita akan transit sekejap dan naik satu lagi flight ke Skopje. Okay, Alhamdulillah landing dekat Skopje, Macedonia. Okay, airport Skopje ni dia tak usah cakap senang je. Okay, jom kita dah disambut oleh tim dekat sini. So, pergi kereta. Alhamdulillah ni rupa dia airport Skopje di Macedonia ni. Okay, so kita akan naik kereta kejap lagi. Okay, nak betulkan sebutan dia sebenarnya bukan Skopje tapi Skopje. Kalau orang dekat sini panggil Skopje. Sebab betul-betul Skopje. The building is missing. Why? 500 years is struck by major earthquake. Okey, kita dekat depan museum ni. Nampak tak? Jam dia menunjukkan 5.15 mati. Dia sebenarnya museum ni asalnya dulu dekat Skopje ni, asalnya dulu dia stesen kereta api. Tapi tiap 500 tahun akan ada satu gempa bumi besar dan dikekalkan bangunan ni, stesen kereta api kat belakang lah, sebagai peringatan kepada generasi akan datang. Okay, betul dah best tak? Jalan-jalan dekat ni. Kita ingat nama yang betul bukan Skopje. Skopje. Nice. Kita jalan-jalan kat sini kan, kita rasa dia punya breeze. Lepas tu tengok local people yang welcoming. Tak sombong, orang ni best. Boleh hi-hi. InsyaAllah dia speak English dekat sini. So tak ada masalah sangat. Cuma kalau beli barang, dekat kedai besar-besar ada boleh pakai kad. Kalau kedai kecil-kecil ni, kena tukar duit lah. Cuma sebab kita biasa tour dekat kawasan Macedonia, kita tak lama, dalam 2 hari. So tukar sikit je lah. Beli barang dekat kedai besar-besar, mall. Lebih mudah, kita pakai kad je. This is the memorial house of Mother Teresa. And why? Because she was born here. I will show you later the actual place, but they could not build there the memorial because it's the very center of the city. Orang sini sangat bangga tau dengan kisah Mother Teresa. Walaupun kita berlainan agama, tapi kita bagus ambil kisahnya, macam mana dia mula wakafkan diri dia untuk kerja-kerja amal. Semangat memberi tu yang orang Macedonia sangat-sangat bangga bahawa dia orang adalah masyarakat yang suka memberi juga. Jom kita tengok lagi apa culture. Kat sini kita tengok ada patung yang ni, dia menunjukkan apa tahu? Tarian dia, tarian yang banyak pakai lutut apa semua tu, agresif tu. Ni dia tunjukkan macam mana cara dia orang menari kat sini. Kita jumpa crossing ni, nak pergi ke depan sikit, nak explore apa ada sebelah sana. Tapi nice lah, kawasan ni sebenarnya malam memang hidup lah belakang ni. So kita tengok day part pula. So guys, lepas tadi kita akan ke depan sikit. Yang ni kita akan tengok ada satu square utama yang dia sebut ni lah, apa ni, Warrior on Horse, iaitu dah tunjukkan Alexander the Great. Okey, kita cerita sikit tentang Alexander the Great. Kalau dekat sini disebut statue ni, memang banyak yang claim Kalau ikutkan cerita orang tempatan, orang Greece claim, Bulgaria pun claim, tapi hanya yang tahu sejarah. Dan juga kita pernah dengar apa ni, perdebatan tentang adakah Alexander the Great tu dengan Iskandar Zulkarnain orang yang sama. Tapi nak cerita di sebalik itu, bagaimana dia punya semangat tu, orang Macedonia ni sampai sekarang dia pegang sangat-sangat, macam mana dia boleh berjaya dalam masa 33 tahun, naik takhta umur 19 dan juga tak pernah kalah apa-apa perang, tak pernah meninggalkan orang yang
cedera kat belakang. Tu antara benda-benda yang sangat-sangat diorang dekat sini pegang semangat keperwiraan Alexander the Great, dan orang sini sangat-sangat berbangga dengan kepahlawanan dia dan juga menjadi inspirasi. Jadi saya nak cerita sini sebab apa? Sebab itu yang paling penting dalam hidup kita. Inspirasi sangat penting. Kalau macam kita dekat Malaysia, mungkin ada inspirasi kita yang kita nak pegang dalam hidup, maka itu tidak menjadi salah, malah menjadi satu tenaga penguat kita untuk kita terus bersemangat meneruskan perjuangan dalam apa bidang yang kita buat. Okey, macam tu. You see the stone? Yeah. Yes. So, when Mother Teresa visited Skopje, she planted a tree. But Skopje was caught by a severe storm. The tree fell down. Yes, the first workers came here. They didn't know the significance of the tree and they cut it. So kita di other side of the main square ni, tengok statue kat belakang ni. So masih banyaklah korang boleh lepak-lepak kat kedai-kedai ni nak minum kopi ke, ala-ala alfresco dining kat luar ni. Okay, kita sampai dekat persimpangan ni. Dekat sini kita nampak ada satu jambatan. Jambatan ni sebenarnya dibina pada zaman Uthmaniyah. 500 tahun tau Uthmaniyah berada di sini. Dan dia memisahkan antara bandar baru dengan bandar lama sebelah sana. Yang sana tu influence Uthmaniyah tu sangat kuat lah. Kita akan tengok kejap lagi. Dan jambatan-jambatan jenis macam ni memang ada banyak di tempat yang mana ada tempat penahlukan Uthmaniyah. Macam dekat Kosovo, ada juga jambatan yang dengan architecture Uthmaniyah macam ni. Jom kita cross jambatan ni. Jom. The new flag. Why? Greece did not like it. And we have to change it. Sekarang ni kita tengah cross the bridge nak pergi bandar lama ataupun Old Town lah. Old Town Macedonia. Skopje. Okay, inilah Sungai Vardar yang dia akan flow dari sini terus. Is it going to the what sea? Nearby the Greece? Agency. Okay. Sampai ke sana tau dia punya ni. Ini adalah sungai yang paling besar dekat Macedonia. 288 kilo upstream sampai downstream sampai ke laut 288 kilo. So kalau kita dekat tengah jambatan ni pun nampak dia tulis di mana semula Sultan Murad Uthmaniyah 1555. Jadi sebelah sini tak nampak sangat Uthmaniyah punya pengaruh. Sebelah sini je ke Old Town ni. Jom kita tengok sebelah sana ke Old Town. Dia kalau ikutkan Macedonia ni, ramai orang Malaysia kadang-kadang pergi musim sejuk, tapi sebenarnya kalau musim panas not bad lah, sebab kita tengok langit biru. Lepas tu masa berjalan pun agak panjang, tapi musim sejuk pun okey, not bad. Cuma musim sejuk dia pukul 4 dia dah tutup sebab dah mula gelap. Tapi dua-dua boleh. Musim sejuk okey, dia panas pun okey sebab tempat dia memang sangat cantik. Macam best ke best Macedonia Square Skopje ni. Jom jelajah Balkan bersama Jelajah Dunia by KUJDT. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT.